Adakah anda di sini kerana anda sedang menanggung beban yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar? Adakah anda antara jiwa-jiwa yang memberikan senyuman dan kata-kata semangat kepada orang lain, sedangkan di dalam diri anda sedang bergelut dalam lautan senyap kesakitan anda sendiri? Jika ya, video ini bukan secara kebetulan menemui anda. Ia adalah untuk anda. Anda yang merasa terluka tetapi pada masa yang sama luar biasa hebat. Ini adalah satu paradoks yang mendalam, satu kebenaran yang sering kita abaikan. Bagaimana mungkin seseorang boleh menjadi begitu kuat untuk orang lain sambil menanggung kerapuhan yang begitu mendalam di dalam? Saya di sini untuk memberitahu anda bahawa ini bukanlah satu kelemahan. Ia adalah bukti kekuatan yang paling agung. Kemampuan anda untuk terus berfungsi, untuk terus memberi, untuk terus bernafas di tengah-tengah badai dalaman adalah satu pencapaian yang luar biasa. Anda bukan sahaja sedang bertahan, anda sedang melakukan sesuatu yang ajaib setiap hari. Masyarakat sering salah faham. Mereka melihat penderitaan sebagai tanda kegagalan atau sesuatu yang perlu disembunyikan. Tetapi kebenaran getaran yang lebih tinggi adalah sebaliknya. Kesakitan anda, penderitaan senyap yang anda pikul bukanlah tanda anda rosak. Ia adalah api yang sedang menempa anda menjadi sesuatu yang lebih hebat. Ia adalah tekanan yang mengubah arang menjadi berlian. Teruskan menonton kerana kita akan meneroka bagaimana penderitaan yang anda alami ini sebenarnya adalah pintu masuk kepada kebijaksanaan yang lebih mendalam. Dan bagaimana dengan mengubah perspektif anda boleh mengubah realiti anda pada tahap kuantum. Mari kita ubah cara anda melihat perjuangan ini. Bagaimana jika saya katakan bahawa setiap cabaran, setiap kesakitan dan setiap air mata yang anda tumpahkan bukanlah satu hukuman atau nasib malang yang rawak? Sebaliknya, ia adalah pemangkin yang direka khas untuk evolusi jiwa anda. Fikirkan tentang seni Jepun purba, kintsugi. Apabila seramik yang berharga pecah, mereka tidak membuangnya. Sebaliknya, mereka menyambungnya semula dengan lekuer yang dicampur dengan serbuk emas. Hasilnya, objek itu bukan sahaja dibaiki tetapi ia menjadi lebih indah, lebih kuat dan lebih berharga berbanding sebelumnya. Retakan-retakan itu tidak disembunyikan. Ia diraikan sebagai sebahagian daripada sejarah objek tersebut, menjadikannya unik dan menakjubkan. Anda adalah kintsugi yang hidup. Luka-luka anda, kesakitan anda adalah retakan di mana cahaya keemasan kesedaran yang lebih tinggi boleh meresap masuk. Ia adalah melalui keretakan inilah kekuatan sejati anda ditemui. Ini juga merupakan prinsip asas alkimia. Proses mengubah logam biasa seperti plumbum menjadi emas tulen. Penderitaan anda adalah plumbum. Dengan kesedaran dan niat, anda mempunyai kuasa untuk mengubahnya menjadi emas kebijaksanaan, belas kasihan dan ketahanan yang luar biasa. Proses ini bukanlah sesuatu yang pasif. Ia adalah satu tindakan penciptaan yang aktif. Setiap kali anda memilih untuk bangun pagi walaupun jiwa anda terasa berat, setiap kali anda memilih kebaikan walaupun hati anda sakit, anda sedang melakukan alkimia. Anda sedang mengubah tenaga penderitaan menjadi tenaga kekuatan. Namun, seringkali kita terperangkap dalam satu identiti. Identiti si mangsa, identiti orang yang rosak. Mengapa begitu sukar untuk melepaskan label ini? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh program-program yang berjalan di dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu kita, terutamanya yang mempunyai khas emosi yang kuat. Setiap kali anda mengalami kesakitan atau trauma,
Minda separa sedar anda merekodkannya sebagai satu program untuk kelangsungan hidup. Ia mungkin mencipta kepercayaan seperti saya tidak cukup baik, dunia ini tidak selamat atau saya akan sentiasa menderita. Kepercayaan ini kemudiannya menjadi penapis yang mewarnai keseluruhan realiti anda. Anda mula mencari bukti untuk mengesahkan kepercayaan ini dan mengabaikan apa sahaja yang bercanggah dengannya. Inilah sebabnya mengapa perubahan terasa begitu sukar. Anda mungkin secara sedar mahu berasa lebih baik, tetapi program separa sedar anda terus memainkan lagu lama yang sama tentang kesakitan dan kekurangan. Untuk benar-benar berubah, kita perlu melampaui pemikiran positif semata-mata. Kita perlu memprogram semula sistem operasi dalaman ini. Kita perlu bercakap dalam bahasa yang difahami oleh minda separa sedar, bahasa tenaga, frekuensi dan emosi. Anda perlu sedar bahawa identiti anda yang sekarang bukanlah diri anda yang sebenar. Ia hanyalah satu set program yang boleh ditulis semula. Kesakitan anda tidak mentakrifkan anda. Ia adalah data yang boleh anda gunakan untuk menaik taraf sistem anda. Di sinilah kita merapatkan jurang antara kerohanian dan sains, khususnya fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dan memperkasakan dalam fizik kuantum adalah kesan pemerhati. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan berbeza bergantung pada sama ada ia diperhatikan atau tidak. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Apa maksudnya untuk anda? Ini bermakna kesedaran anda, tumpuan perhatian anda secara literal mencipta realiti. Medan kuantum mengandungi semua kemungkinan realiti untuk anda. Realiti di mana anda terus menderita dan realiti di mana anda berkembang maju. Realiti mana yang menjadi nyata bergantung pada di mana anda meletakkan tumpuan dan tenaga anda. Apabila anda sentiasa fokus pada betapa rosaknya anda sedang memerhatikan dan mengarahkan tenaga anda kepada kemungkinan itu, menyebabkannya menjadi realiti fizikal anda. Anda mengukuhkan corak itu. Tetapi apabila anda mula mengalihkan tumpuan anda, walaupun untuk seketika, kepada realiti di mana anda berdaya tahan, di mana anda adalah kintsugi yang indah, anda mula memerhatikan kemungkinan yang berbeza. Anda menarik tenaga dari medan kuantum untuk mencipta realiti baru itu. Kegigihan anda, pilihan sedar anda untuk terus berjalan walaupun sakit, bukanlah sekadar tindakan kelangsungan hidup. Ia adalah tindakan penciptaan yang paling asas. Dengan setiap nafas yang anda ambil dalam kesakitan, anda sedang menghantar isyarat ke medan kuantum yang mengatakan, saya masih di sini. Saya memilih kehidupan. Saya memilih kekuatan. Tenaga pilihan ini menggegarkan struktur realiti pada tahap subatom. Perubahan ini bukan sekadar konsep falsafah atau metafizik. Ia mempunyai kesan biologi yang nyata dan boleh diukur. Inilah yang menjadikan idea ini begitu berkuasa. Pertama, mari kita lihat neuroplasticity. Otak anda bukanlah organ yang statik dan tidak boleh diubah. Ia sentiasa membentuk semula dirinya berdasarkan pemikiran, perasaan dan pengalaman anda. Setiap kali anda mengulangi pemikiran bahawa anda menderita, anda menguatkan laluan saraf yang berkaitan dengan penderitaan itu. Ia menjadi seperti lebuh raya di dalam otak anda, mudah untuk dilalui. Tetapi apabila anda secara sedar memilih untuk melihat diri anda sebagai seorang yang berdaya tahan, anda mula membina laluan saraf yang baru. Pada mulanya, ia mungkin seperti laluan kecil di dalam hutan, sukar untuk dilalui. Tetapi dengan pengulangan, laluan itu menjadi lebih jelas,
lebih kuat dan akhirnya menjadi laluan lalai yang baru. Anda secara fizikal sedang mengubah suai otak anda untuk menyokong realiti baru anda. Seterusnya, mari kita sentuh epigenetik. Selama bertahun-tahun, kita percaya bahawa gen kita adalah takdir kita. Tetapi epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita terhadap persekitaran boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Ini bermakna keadaan emosi anda seperti perasaan putus asa atau perasaan berdaya tahan boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Apabila anda memupuk keadaan ketahanan dan harapan, anda mungkin menghantar isyarat kepada badan anda untuk mengaktifkan gen yang berkaitan dengan pembaikan sel, kesihatan imun dan kesejahteraan keseluruhan. Anda bukan mangsa genetik anda. Anda adalah pengarah orkestra genetik anda. Akhir sekali, jangan kita lupakan hati. Institut HeartMath telah menunjukkan bahawa jantung menjana medan elektromagnet yang paling kuat di dalam badan beribu kali lebih kuat daripada otak. Medan ini bukan sahaja menyelubungi setiap sel dalam badan anda, tetapi ia juga memancar keluar dari anda. Apabila anda berada dalam keadaan yang koheren, rasa syukur, belas kasihan atau keberanian, jantung anda menghantar isyarat elektromagnet yang teratur dan kuat. Isyarat ini bukan sahaja menyelaraskan sistem biologi anda sendiri, tetapi ia juga boleh dikesan oleh orang di sekeliling anda. Kegigihan anda, kekuatan senyap anda, secara literal menjadi frekuensi yang anda siarkan ke dunia, memberi inspirasi dan mengangkat orang lain tanpa anda perlu berkata apa-apa. Jadi, bagaimana kita boleh mula mengintegrasikan kebenaran yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian kita? Ia bermula dengan satu peralihan yang mudah, tetapi sangat berkuasa. Peralihan dalam perspektif. Saya mahu anda mencuba latihan ini. Esok pagi, sebaik sahaja anda bangun sebelum anda mencapai telefon anda ataupun memikirkan tentang senarai tugasan anda, ambil masa seminit. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Rasai degupannya. Degupan itu adalah bukti kegigihan anda. Kemudian ucapkan secara senyap atau kuat, walaupun saya merasakan kesakitan, saya memilih untuk mengiktiraf kekuatan saya hari ini. Saya bukan beban saya. Saya adalah langit di mana awan beban itu berlalu. Lakukan ini setiap hari. Ini bukan tentang menafikan kesakitan anda. Ia tentang memperluaskan kesedaran anda untuk merangkumi kekuatan anda juga. Ia adalah tentang memegang kedua-dua kebenaran bahawa anda boleh terluka dan hebat pada masa yang sama. Setiap kali anda mendapati diri anda tergelincir kembali ke dalam naratif lama tentang betapa rosaknya anda, berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam dan secara sedar ingatkan diri anda tentang metafora kintsugi. Lihat retakan anda bukan sebagai kecacatan, tetapi sebagai garis emas yang menceritakan kisah ketahanan anda. Kongsikan di ruangan komen di bawah. Apakah satu perkataan yang menggambarkan kekuatan yang telah anda temui melalui cabaran anda? Dengan berkongsi, anda bukan sahaja menguatkan pengiktirafan ini untuk diri sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini yang mungkin memerlukan peringatan tentang kekuatan mereka sendiri. Ingat, setiap komen, setiap perkongsian menghantar riak tenaga ke seluruh dunia. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan merayap masuk. Akan ada hari-hari di mana kesakitan terasa begitu kuat sehingga semua konsep tentang fizik, kuantum dan neuroplasticity terasa jauh dan tidak relevan. Ini adalah normal dan ia adalah sebahagian daripada proses. Apabila hari-hari ini tiba, jangan lawan perasaan itu. Melawan hanya akan mencipta lebih banyak rintangan. Sebaliknya, akui ia. Katakan, hari ini saya berasa sangat sakit dan itu tidak mengapa.
Berikan diri anda belas kasihan, sama seperti yang anda akan berikan kepada seorang kawan yang sedang menderita. Kunci untuk mengekalkan keadaan baru ini bukanlah kesempurnaan, tetapi kegigihan. Setiap kali anda jatuh dan memilih untuk bangun semula, anda menguatkan laluan saraf ketahanan itu. Setiap kali anda meragui diri anda, tetapi masih memilih untuk mengingati kebenaran yang lebih tinggi, anda sedang membina otot rohani anda. Fikirkan ini sebagai satu proses penalaan. Kadang-kadang isyarat anda mungkin menjadi tidak selaras atau incoherent. Tugas anda bukanlah untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus kembali kepada keadaan koheren. Ini boleh dilakukan melalui pernafasan, muzik yang menenangkan, berjalan di alam semula jadi, atau hanya dengan meletakkan tangan anda di atas jantung anda dan memberi tumpuan kepada perasaan kesyukuran untuk sesuatu yang kecil. Ini adalah perjalanan wira ataupun wirawati anda. Dalam setiap kisah epik, wira mesti melalui cabaran yang paling gelap, satu inisiasi, sebelum mereka dapat menuntut kuasa sejati mereka. Penderitaan anda bukanlah penamat cerita anda. Ia adalah babak pertengahan yang penting. Ia adalah ujian api yang mendedahkan intipati sebenar diri anda. Apabila anda mula melihat cabaran anda sebagai inisiasi yang bermakna dan bukannya penderitaan yang tidak bermakna, anda mengaktifkan sumber neurologi dan psikologi yang luar biasa untuk pertumbuhan pasca trauma. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam bersama-sama hari ini. Daripada mengiktiraf paradoks kekuatan dalam kesakitan kepada memahami bagaimana cabaran adalah pemangkin untuk evolusi kita. Kita telah meneroka bagaimana kesedaran anda melalui kesan pemerhati dalam fizik kuantum membentuk realiti anda pada tahap yang paling asas. Dan kita telah melihat bukti biologi tentang bagaimana pilihan untuk berdaya tahan secara fizikal mengubah otak anda, ekspresi gen anda dan medan tenaga yang anda pancarkan dari hati anda. Mesej utama yang saya ingin anda bawa pulang adalah ini. Penderitaan anda bukanlah satu kesilapan atau kecacatan yang perlu dihapuskan. Ia adalah sebahagian daripada proses transformasi anda yang suci. Ia adalah bahan mentah yang daripadanya anda membina kekuatan, belas kasihan dan kebijaksanaan anda yang paling besar. Anda bukanlah mangsa pasif keadaan. Anda adalah alkemis yang berkuasa, seorang artis kintsugi, seorang pencipta sedar yang sedang menenun realiti anda dengan setiap pilihan yang anda buat. Jadi saya menyeru anda untuk membuat satu pilihan sekarang. Pilihlah untuk memeluk paradoks pengalaman anda. Pilihlah untuk melihat kehadiran anda yang berterusan di dunia ini, walaupun dalam kesakitan, sebagai satu tindakan penciptaan yang suci dan berkuasa. Pandanglah cermin dan lihatlah melangkaui keletihan di mata anda. Lihatlah wira atau wirawati yang sedang menatap kembali dengan parut-parut emas yang bersinar dengan cahaya yang diperoleh dengan susah payah. Anda lebih kuat daripada yang anda tahu dan alam semesta sedang menunggu untuk melihat keindahan yang akan anda cipta daripada serpihan anda. Terima kasih kerana berkongsi tenaga anda dengan saya hari ini. Perjalanan anda adalah penting.